Ada guys. Kali ni kena. Ada guys. Kena. Perut ni guys. Perut ni terlampau lembut. Terlampau lembut dia lari kat dalam. Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam Pak Abu Fishing Channel. Okay guys, hari ni kita turun petang guys. Ui, banyak betul tempat dah surut, tempat kering guys. Paya-paya semua kering. Ni aku main sungai. Sungai pun dah surut sangat dah ni. Tak tahu ikan apa yang ada. Okay, hari ni aku turun petang guys. Jarang aku turun petang. Ni aku turun lepas Zohor. Zohor ni pukul 2 daripada rumah aku, pukul 2 petang. Okay, kita nak main sungai. Sungai je ada tempat. Paya-paya semua kering. Try apa yang ada kat sungai. Nak kata toman boiling, ada nampak sekali boiling. Okay, kita pakai pensel dah dulu guys. Pakai pensel ni apa? Kopi Amazon. Ada bearing dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita pakai set medium. 6-12 tengok. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Lembut depan. Senang nak action, cantik action dia. Aku rasa pensel cantik lah. Pakai Boytech guys, string bait. Tapi yang 6 cm ni kecil. Bukan yang Thomas punya ni haruan punya. Try sini. Try yang kecil tu guys. Yang kecil pun action padu lah. Kita bagi kecil dulu. Toman takut pun yang besar. Tapi kalau kecil ni, celah mulut dia. Takut dia telan putus. Okay guys, cuba kita pindah sini buat guys. Kawasan kayu-kayu ni kadang ada guys. Tembang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita pakai string bait yang kecil Tak nampak pun boiling toman besar.
Ada guys. Kali ni kena. Jangan masuk kayu. Jangan masuk kayu. Dia lompat-lompat guys. Alhamdulillah. Strike pertama. Ada guys rupanya. 2 kali. Kali pertama tak kena. Kali kedua dah ambil lagi guys. Kena selalu. Tebing tinggi. Alhamdulillah. Panjang guys. 2 kilo ada ni. Ya. Alhamdulillah. Toma musim kemarau. Warna pun dah lain lah guys. Tak apa cantik warna dia. Dah kata ungu tak ada. Putih je. Kena hujung bibir. Okay guys, boy tap sling bait saiz 9cm. Ambil guys, Toma 2 kilo. Janji dia berkocak atas air. Okay guys, Toma yang pertama. Warna pun putih. Sekarang ni dia main dekat sungai-sungai kecil. Dia tak main kat lubuk tadi. Tak ada. So dia main kat sungai-sungai macam ni. Okay guys, jom kita cuba lagi. Yang ni kita tapau lah saiz-saiz macam ni. Okay guys, kita pindah sini pula. Masih lagi pakai sling bait kecil. Kita pakai kecil dulu. Tadi aku rasa kalau aku pakai yang besar tak lekat sih. Sebab dia memang bahan kaki. Kena. Kuat. Rut ni guys. Rut ni terlampau lembut. Terlampau lembut. Dia lari kat dalam rubber. Jangan lari kat rubber. Rut terlampau lembut guys. Aku malas pakai tam. Nanti habis putus nanti. Kau malas pakai. Kau jangan. Okay, ikan kedua. Letih lagi. Aku tak boleh nak tekan tam. Takut putus. Aku dah kena 2-3 kali lah. So rod ni terlampau lembut. Action umpan sedap. Tapi kalau dah strike, seksa weh. Lagi-lagi macam ni tebing tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Besar ke ni? Ni 2 kilo lebih ni. Heret je guys. Leader. Besar ni guys. Ni besar guys. Besar ni. Lebih 2 kilo ni. Ni kita timbang lah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan je ni. 2 kilo guys. Tapi besar. Kalau masuk sungai, dia panjang.
Kalau tumbang payah dia gemuk. Ni dalam 2 kilo lah, 2 kilo plus. Malas nak timbang. Sebab kita dah target. Rasa berat tu je. So juga guys. Ni kita bandingkan. So tu besar pada tadi, besar pada yang tadi. Okey guys, ni 2 kilo lebih ni. Confirm ni besar ni. Warna ungu. Ni ada lah corak. Tadi tak langsung tak ada. Masih lagi pakai shrimp bait guys. Boy tap. Yang kecil tu, bukan yang besar. Yang besar mungkin lucut lah kalau besar ni toman. Dalam 2 kilo lebih. Yang besar-besar guys, dia mendak bawah. Ada kawan dapat 6 kilo tapi pakai keli lah. Tak ada lah pakai casting. Kita buat casting top water. Okay guys, ikan kedua, alhamdulillah 2 kilo, dekat 3 kilo lah. Panjang guys, toman sungai. Jom kita try cari lagi. Kita susur lagi sungai ni. Musim kemarau guys ni. Air surut dan tenang, tak ada arus. So kita nampak lah dia boiling ke, pergerakan dia ke. So kita nampak. Jom, alhamdulillah. Okay guys, terkoyak lah depan ni 2 ekor. So jangan buang guys. Kita apa ni, kita buat layur balik guna api. So kita pakai yang baru lah. Kita warna hitam pula bahan. Kita buat main warna hitam pula. Dia ada 5 ekor dalam ni. So okey lah. 5 ekor. Baru 2 ekor dah terkoyak mulut. So kita ni lah, pakai hitam. Hook nombor 3 30 daripada Sawadi. Sawadi mantap. Sawadi. Batu dia cantik lah, lonjong tu. Hook aku biasa keluarkan je. Memang aku tak masuk dalam. Masuk dalam tu, kita koyakkan dia. Right. Warna hitam. Katak hitam. Marah tak toman katak hitam. Jadi katak merah. Tu ada lagi boiling. Pakai yang kecil guys. Tak pakai besar-besar. Longkas pun sedap yang kecil ni. Tapi kena pakai batu lah. Jangan tak pakai batu. Bismillahirrahmanirrahim. Warna hitam. Okay guys, ni pot lah kita lah. Destinasi yang terakhir ni ada boiling. So kita pakai boy tag kecil lagi. Yang warna hitam tadi cukai lah, lekat pokok. So kita tukar warna hijau. Okay, spot ni dah ramai orang pagi tadi pada orang turun ni. Kita try lah. Okay, kita pakai boy tag kecil warna hijau pula. So kita tunggu ada boiling. Bismillahirrahmanirrahim. Try dulu. Okay, cantik. Tunggu ya. Try dulu. Cantik. Okay guys, spot yang terakhir ni pun culas sangat lah. Banyak guys dia boiling sini. Tapi memang tak mau makan lah. Tengok lah orang mancing berapa banyak. Memang dia culas lah. Okay guys, boleh ada 2 ekor. Alhamdulillah.
kita balik dulu. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum. Okay, bye.